Faslun fi mabah isil al-fat. Bermula ini itu satu pasal tentang masalah-masalah lafaz. Masalah-masalah yang dibahas lafaz. Ini mabahis jamak daripada mabahas. Ini simakan. Simakan berarti makanil bahsi untuk di mana? Tempat pembahasan segala lafaz, yaitu masalah-masalah. Nian mayang tak maksud tak iradah mabahasnya simakan. Bima ya tak iradah mabahasnya berarti masdar mimi nasyid. Masdar mimi. Jadi makna pembahasan atau membahas. Bahas makna ji bayan. Bermula ini itu satu pasal fi bayanil alfad di mana? Bermula ini itu satu pasal pada menjelaskan segala lafaz. Yang lagi keun di bab judul lain fi bayani itu ya. Faslun fi bayani makna lagi keun faslun bayani, faslun fi mabahisi atau mabahasi atau fil bahsi jadi keun. Yang lagi keun mabahas bayan. Mustamalul alfad bermula yang mustamal daripada lafaz. Aisu yujadu sekira-kira pada tempat sekira-kira diperdapatkan akannya yang mustamal. Imma murakabun itu ada kala murakab. Wa imma mufradun dan ada kala mufrad. Di dapah ba'at. Dapah juz'i kepada kulli. Mustamalnya bagian daripada lafaz. Tahu dah idafah sifat pada masu berarti lafaz yang mustamal. Jadi lafaz na yang lain lah yang ana mustamal. Mumal. Anda mustamal berarti ana pakai. Nan kero itu ti nan. Ana pakai. Ana awak pilih bro. Jole awak bro. Asai musuh mandum lafaz. Sautun mustamilun. Ala baldi harfiah jaya. Asai musuh lagi haraf nan yang kalah dapat dari besu lalan dengar itu bin in kalah dapat lalan dengar juga dengar kan in tu deh in grong kalah dapat kita tulis kajian in ya kamu harap lumayan lah nak pakai lapatnya. Anda pakai je sebagai alat sebagai alat komunikasi. Buat ke dengan cara getulis ataupun mengucapkan. Anda pakai je sebagai ibarat pengutaraan apa-apa maksud. Jadi ada gekun, ada gemusuhkan, kan gemusuh ataupun ada gelapat sebagai pengutaraan apa-apa maksud. Jadi gelapan hana giradah apa maksud. Ya, nama sama apa itu. Walaupun saja cit. Kita saja agakun. Gala-gala ataupun ke kebiasaan ke. Atau ke pulaing ke turak dulu. Ya. Nama sama ya. Jadi itu musamal pada irad murad. Mustamal pada takdiatil murad. Mengutarakan maksud. Jika taika gekun kaum samal. Jadi haisu yujadu di mana saja didapati lafaz mustamalnya dua macam. Mufrad atau murakab. Jadi menurut tarikat pembagian yang kagejak oleh musannif. Jadi dibagi dua. Sanai. Tarikan itu yang bagi le. Maka dari kaum sana. Le murakab, mufrad, murakab, mualaf lo. Mualafu. Lale. Cuma mayo dari kaum sananya mualafnya tambang la mufrad je. Antara botu je. Mayo buat tarikan lain yang baina-baina mualafnya. Antara mufrad dan murakab. Dia kecil tarikannya oleh macam sana.
Fa'awalun maka bermula yang pertama, ini murakab, madalla juz'uhu itu lafaz dalla juz'uhu yang dalalah oleh juz'unya lafaz, memberi paham oleh juz'unya lafaz, ala juz'i makna. Iaitu juz'u maknanya lafaz. Yang pertama murakab. Imma murakabun wa imma mufradu. Yang pun murakab. Ma yang lafaz, tinggal pegah balafaz. Anema lain. Yang pertama iaitu murakab adalah lafaz yang juz'ina memberi paham, menunjuki memberi paham pada juz'u makna ji. Berarti lafaznya kamu juz'u. Lafaznya na juz'u berarti. Mana pina juz'u. Dia juz'u lafaz. Tunjuk juz'u mana? Sabah juz'u lafaz. Tunjuk sabah juz'u mana? Sabah juz'u lafaz. Tunjuk sabah juz'u mana? Jadi yang murakab adalah lafaz yang baginya ada juz'u dan juz'unya itu nadalalah atau memberi paham pada juz'u makna yang maksud. Mana maksud? Bagaimana kamu? Mana yang maksud? Mana yang nak kasat? Liu urang. Urang kun. Mana maksud? Bagaimana nostalgia? Mana nostalgia? Ino je kaje kalam. Awai roji, tegalam je kalam nyo mana? Kaje kalam li. Jadi je makna nostalgia. Nostalgia nyo kanasian manusia. Nak ingat li. Kasau kehidupan uka. Kadang-kadang ingat nostalgia. Nasian manusia. Agak Kamal Zaidun kaje kena nuru. Ane nak ingat makna dong. Yang ke makna nostalgia. Nasian masih. Ya. Tempel lah ya. Zaidun Kaimon. Zaidun Kaimon. Yang na dua buah juz'u. To juz'u Zaidun Kaimon. Zaidun dan Kaimon. Bek Zai ni begah. Juz'u Zaidun kan juz'u Zaidun Kaimon. Jadi juz'u syek adalah barang yang gemurakab syeknya daripada ji. Zaidun Kaimon gemurakab dari to. Dari Zaidun dan Kaimon. Yang juz'u ji. Punya Zaidun gemurakab di Zaya dai. Yang juz'u ji. Baik Zainya gemurakab Zaidun. Oleh Zainya gemurakab Zaidun Kaimon lah. Di Zainya. Aduh agak pegai ji. Dia juz'u Zaidun Kaimon. Zaidun dan Kaimon. Jadi Zaidun Kaimonnya yang pertama di lahu juz'un, di najuz'u. Zaidun dan Kaimon. Yang kedua, setiap juz'u di menunjuki di atas makna. Makna maksud. Tahu makna maksud? Sebut dang bagi sidit. Sidit Zaidun makna maksudnya adalah ya urang saya song sega. Zaidun maksudnya musamma Zaidun ponannya. Yang sama Zaidun. Anak tepo yang kumai. Yang Zaidun. Kaimon masih pun. Sepedang. Itu sahabat kiam anak Kaimon. Atau mutasib kiam. Cuma anak kira dahli urang ini. Itu sahabat kiam. Karena banyak kabar anak kira dahli. Zat. Kira dah sifat PL. Jadi mana Kaimon dasar roy. Zat lahu kiam. Zat bersifat dengan kiam. Cuma terkaji kabar, hana kira ada lezat, hana kita bali. Jadi yang kerja ba mutada kita bar masdo, ba kabar atau mahmul kita bar mufhum. Ya. Masdo yang ke zat urung. Hanya menyatu urung. Kelemo. Pokoknya masdo afrad. Nah, nyan murakab. Bab kombinasi makna Zaidun Kaimon tidak pegah Zaidunnya nang kumai mesti. Kombinasi mana ji? Nang kumai mesti pedang. Kombinasi mana ji? Nang kumai itu biat ba Zaidun. Kau mesti pedang dia kai. Kaimon. Nyan murakab. Biasi matalah. Hal keadaannya murakab saya itu
berpakaian dengan sebalik atau kebalikan lafaz yang mengiringi murakab ia, yang mengiringi ia akan yang murakab. Talahu kagak bahu. Kagak bahu apa? Oh, matalahu. Kagak bahu apa yang nak sebut. Di matalah. Maknya lafaz yang mengiringi murakab kita sebut leka toh. Iaitu mufrad. Di matalal murakab. Wahwal mufrad. Iaitu mufrad. Lafaz yang mengiringi murakab bagi sebut leka. Iaitu mufrad. Jadi murakamnya kebalikan dengan mufrad. Nak pegah murakab kebalikan dengan mufrad. Punya kamu murakab, yang mufrad balik je. Apa ada bergalam. Berarti di mufrad ini hana dalalah juzul lafaz di atas mana maksud. Menyau murakab. Juzul ji nadalah di atas juzul mana, nama beri faham di atas juzul mana, nama mufhum pada juzul mana, Maya di mufrad, hana menan, hana adalah juzul dia sana. Yang pertama cuma juzul tan, juzul tan. Lagi baharaf jar atau hamzah istibham. Apa juzul ini? Yang hamzahnya kol yang kan juzul. Kol macam mata boy. Yang mata boy. Ya juzul aja, nah juzul yang lain. Juzul se, berarti nak juzul yang lain aja. Suatu yang berada di bawah sik, bawah sik dan nafas lain nangon ni. Baru je kecil. Nyan mata bawah pernah kan itu nyan kol ada sini kol yan. Mata bawah kan ju itu kol. Yang berat atau najuzu tapi juzu ji hana dalah lah puah. Hana dalah aslan ju. Nostalgia dan. Lagi itu sayang. Menyam dah siham na adalah. Tapi kan juzu adalah. Kol ji yang adalah yan. Hai thabo hamdahnya kol. Hamdahnya itu tunjuki pada mana isip. Sibah kan tanya. Bam ke ba. Bi. Ba harap jar. Tak baca bi kan. Nani ba. Tak baca bi. Dia ba bi. Vẹn nóขึ้นมันที่ก็ด้วยแว่นnóขึ้นมันที่ก็ด้วยไปอยู่ดูว่าบีขึ้นมันที่ก็yang kata bos sekarang nama naik mula basah mana tapi yang mana kol ji ke mana titiknya mana jalur lain lah bukan bukan sebenarnya di bio na bawah itu bukan titik dengan jalur. Balawiknya orang titik baca mun titik jalur tu kan. Ya kan betul tulisan. Yang harap ada dari dua kali ni apa? Yang harap ke apa? Ubah nama tulisan harap. Harap ke sotun je. Je yang kinayah, yang tulisnya yang kinayah ya. Jadi kata asli ya, kata asli. Yang gantian. Ya asli yang apa yang bal? Bah. Lidah, sautun. Nama aslan ni, nama cuma makna kolnya. Ke mana juzuk ji? Kol ji yang mana? Si paham kan? Kol ji, kol a-nya yang mana isi paham. Kol ba-nya mana mula bah? Bahasa atau alatiah. Jadi kol ji mana? Juzuk ji, mu juzuk itan. Putar yang juzuk itan mana? Yang nak kolnya mana? Yang kan murakabnya. Yang mufrad. Dia katakan ana adalah juzuk ji di atas juzuk mana? Yang kemungkinan jahanam juzuk sama sekali. Lagi haraf tunggal saya haraf hamzah istibham atau ba. Kemungkinan na juzuk lagi zaidun. Zai ya dai. Tapi juzuk ji hana mana sama sekali, hana mana je dasar je hana mana. Zaidun yang mana? Berkedih galam je kalam zaidun yang mana zai hana mana. Do kaimon kafyan. Kaf kaimon hana mana sama sekali. Dia kaimon tak mufrad. Zaidun kaimon yang murakab. Bi kaimon tak mufrad.
Juzuk ji ada kaf. Tapi juzuk ji hana makna sama sekali. Atau dia punya juzuk dan juzuknya punya makna dasar, cuma makna itu hana maksud li. Mana maksud kanya ya Abdullah. Abdul punya makna ji pada dasarnya, cuma makna ji kaji ke nostalgia. Hana mana udah itu bayang tak. Itu bayang tak. Abdul nak ya. Itu bayang tak. Yang kapah je nama mana nak dukai u je. Abdullah mana nak dukai u je. Betul ya dukai u kah? Nak dukai u je ya. Dukai u apa ni? Tuanyan. Yan mana Abdullah. Jadi ana dukai u yang tibir bak sabang Abdullah je. Kau Abdul itu biana Allah itu dukai u tu. Kau sibah dia. Kau sibah. Jadi mana selanji dalam jejak kalam Abdul manaji yang budia. Man lahu mangkana lahu ubudiyah. Orang yang nak berubudiyah pada Allah, nak sembahyang, nak puasa, nak berubudiyah. Allah dah saya wajah wujud yang kadim bakah, yang udip dan berkuasa. Suci daripada sifat-sifat yang kurang. Jadi dengan sifat yang sempurna. Yang mana dasar. Dia punya Abdullah saya, idafi saya. Kenalam yang merakab. Pemerakab idafi. Kita yang ke urang yang ada sonan. Ya Abdullah. Yang merakab idafi. Yang merakab. Karena masuk apa je. Ibadah Allah. Ke kurubah. Yang merakab. Karena ibadah masuk urang yang beribadat. Som sejidnya. Beribadat pada Allah. Tapi waktu Abdullahnya kaji kalam. Yang mana selanji anak lagi murah, anak lagi tibar, anak lagi ya iradah, anak lagi maksud, anak sian manusia. Jadi mana ji anak kan, yang naik dunia oleh Abdul dikan, Allah dikan anak, kolom doa yang naik dunia kepada berarti ji mufrad ji. Walaupun ji na juzu dan juzu itu punya makna pada dasarnya, tapi hana itu nya pada makna maksud ji ini yang pi murah mufrad. Kampung. Wa ala kismaini anil mufrada kullin juz'in sujida. Wa dan bermula dianya itu sabit di atas dua bagian. Aku maksud dengan dianya itu akan mufrad. Alih ba mufrada, alih isba, alih putro. Atau kata lain itulah akun. Yang tak bawa masuk tapi lain mufhum lagai. Yang itulah mak gelah tu. Sebab mangatro abek dua ai. Dua tu. Mekah menan yang ali. Mekah menan. Jadi sebab Mekah menan. Ana Mekah menan. Mufrada Mekah dia. Wa ala kismaini anil mufrada. Kau tu. Dia ke mufrada. Gelah itu. Troy. Benda alih ni kan panjang tu. Toh teman dua bagian. Kuliin au juz'in. Kuli dan juz'i. Di au taksim. Kan au takayurnya. Kuli taksim. Au taksim. Takayur balik amar itu. Dari ijab kayo. Taksim. Dari amar takayur. Toh ibahah. Ijab salah kayo. Taksim. Tanwiyah. Atau bahasa lain tanwiyah tu. Ya itu bab tanwiyah bab pembahagian. Kita panggil wow di mana? Di mandua yang dua pembagiannya mandua kata bo. Kuli dan juz'i. Ai sujida sekira-kira diperdapatkan akan hanya mufrad. Di mufradnya part yang terumpak dua macam je. Kan kuli juz'i. Ai wujida fi alih isba' yang alih telah ujung bit. Fa fi mustiqrakinil kulliyu maka bermula yang memberi paham bersarikat itu kuli. Yang mufhum masyarikat kan kuli. Mufhum masyarikat le afrad. Masyarikat le mana? Yang musyarat tu. Musyarat mufhum masyarikat mana le kongsi. Nya kan afrad le. Mana apa? Afrad le. Nah kulinya dasar di sifat makna. Yang dasar di mana yang kuli?
Ba masuk kuliah dah le afrad. Afrad itu biar ba maya musara dasar di tipu lapat musara. Ba mana musara ya dasar di le mana. Le mana apa ne apa mana ma. Le mana bala. Ba lapat le mana le afrad. Ya, jadi le afrad ke kuli, le mana ke musara dasar. Jadi maya ke kuli berarti lapatnya berserikan mana le mana. Perlu le afrad. Kan le mana, kan berserikan mana. Le mufhum le afrad. Mufhum le afrad. Dari lapar itu mufhum le afrad. Mufhum le afrad pi kan kalang kejadian. Tasawur mana? Ban tasawur mana? Ban mu'oh mana? Mufhum le afrad. Anak mu'oh mana? Mufhum. Anak mufhum mana? Pu mana ya tu? Ada ke kain kuan le afrad tu? Pu mana pada dia? Anak mufhum mana pun pegak. Afrad mana mufhum mana. Jadi biasa bidang kuliah atau tasawuri. Jadi mufhum kele afrad dari maknaji dengan sekira-kira takul atau tasawur manaji. Kon biasa bil kharid kon kalian bak kejadian. Apa kejadian enggak bodan. Agam sapat urang malam. Mutapak diden itima diden mesti begah. Itima diden mesti. Nya kan contoh mufrad. Contoh ada begah nak kejadian. Dia mufhum. Mufhum ke kalau kau le tu. Toh mutapat waliden. Apa orang malam lah tu. Mutapat panjang penuh. Mutapat ikan putih. Mutapat suku melepi. Mutapat. Kau le ada yang toh. Ada yang toh. Ti sebut ikan apa? Toh. Mutapat orang malam. Mutapat waliden. Mutapat dua berlawan. Nah. Siapa orang malam ke? Ikan apa? Ambil ada puno. Siapa ikan putih ke? Ikan apa tu? Aduh dulu. Buka pat apa mentau tu. Pat siapa orang malam? Hana. Pat siapa itu dia? Hana. Siapa dan? Karet ane sini. Di luar dihin. Hai bak lapangan. Di luar dihin. Luar dihin hana barang. Boleh di luar dihin bina barang. Boleh di hana. Ina berarti yang itibar mufhum di le afrad zihni. Zihni lam tasawur di le afrad zihni. Kan kharid di zihni kai luar zihin. Lam zihin. Ya, mufhum le afrad lam zihin buka. Nak ada pegah kena anak. Nak ada pegah tu. Bil barat. Bil kharid luar zihin ayo lapangan tu kan home. Kadang na le kadang tok tabah agak samsung tu ya berhari tok tabah yang pasti le kira yang anda pasti le kira yang pasti le tabah ka pasti yang lain kalau pasti kadang na kalau pasti atau nyan kadang jak uronya ke atas lain kadang ke atas so mah tetapi baru sa na tanda ada baru so yang na tanda mata uro baru TV uronyo kan. So na tanda baru ya uronyo atau baru. Pandai ana. Kadang ada lain kadang TV uronyo. Kamu kemungkinan dit. Cuma ya sabah ka pasti naik le. Dua kalau nanti kan. Ya pasti yang pasti itu. Berarti yang na sabah. Tapi maya tasawur manaji saya mufhum le. Karena manaji jenis dan fasal sih. Jenisnya akan kasirin tangga formula. Ya hamu formula di mana itu khusus. Wayan mana itu. Bagaimana alam dah yo. Ya nam formula. Cid iji cik pakai ke wayan. Ya hamu formula. Tak pakai le cik hana saya. Agak alam. Udah idun puma kau itu alam. Dia bicara cid wayan. Cid bumutau. Anjir bumutau. Ya urang metau, hanya urang ruh lain. Anak metau hanasi. Hanasi ada anak metau. Ya. Jadi memang bermuayan. Nyan anak mufhum. Anak mufhum kele afrad. Oh, awayan mana mo? Kana mo betul keli. Yang mufhum kele anak. Yang mufhum kele ka? Anak kana mufhum aja. Bisa cara sini, lagi nyan.
Jadi mufhum bersyarikat le afrad dengan semata-mata takul makna. Hai makna maksud. Ke mana kamu je makna maksud. Pemakna hakiki ke, pemakna menjadi ke. Walaupun dia fil qarid atau qarid tadi ininya, hana barang. Hana wujud. Dia mayana fil qarid ke wujud. Nak qarid mungkin kalen. Na wujud. Mayana lan dihin hana kena wujud. Kena subut. Hana kena wujud. Banyak mentang itibar, mentang kenira. Hana dir kalen. Kasadin wa asul juz'iyu. Tahu contoh. Kuli tayo seperti asad. Mufhum asad maknaji hewan mutaris. Hewan buas yang hewan buas. Predator. Dia menerkam, tegam tu. Nyampi kau tayi. Tayi panena mulalat kemah. Al-usdu laula fira kullu wabi maftara syad. Ingam yang anak itu bi dari umpung mulalat apa. Anak itu menggom. Anak Lampung Pandai itu. Ini nan. Lampung itu. Wasamu laula firakul kausilam yasibi. Dan panahpi mayahana mapisah ngemang nggagang pandai kenong. Panah mata bahasa ini. Kalau nak kenal, mata bahasa ini. Mata bahasa. Mana kenal? Itingau yang mata Lampung ini. Anak itu megong. Panah yang mata bayang. Bagagang yang babusur. Anak nak kenal. Anak kenal sasa. Yan mana maksud daripada asad. Yang ke dalam, ke mana alam. Bebas rasat. Asat je. Asat Damaskus je. Yang asat alam kan. Urung asat. Urung. Tajul sojak. Berdai. Di lawan Amerika je. Berdai. Bashar Assad. Manusia singa. Hai baca manusia. Asad singa. Bashar Assad. Manusia singa lah. Manusia singa yang ke urung ber. Tajul sojak. Nyawayan kan. Nya nak mumpum ke afrad. Apa mana baca rasanya menasanya Presiden Damaskus. Mana mumpum ke afrad. Presiden Damaskus ini. Nya dari tahun mana itu? Nak kata pun mana Asad putra. Bashar Assad, Bashar Assad kan. Oh Presiden Damaskus. Nak mumpum ke ramai. Nak mumpum ke ramai. Presiden Damaskus. Mana ramai sama dua anak presiden. Ramai dah bukan. Melon. Mutiran apa yang melon orang lain. Syarasat. Tanggung-tanggung nan ke boya. Syarasat manusia sih. Singa. Jadi setengah. Urang setengah singa. Singa. Ni Raja Arab. Ni singa apa? Pahdun. Raja Pahdun. Nyanyi. Macam betul. Oh, Puma. Pahdun. Puma. Setah. Setah pandai berdai. Setah. Dengan dua. Yo. Talu. Setah. Talu betul pandai berdai. Dengan dua talu. Ini asatnya. Angka. Wasu dan bermula akasnya. Ada buat mer. Buat to ikut. Bermula akasnya kuli itu juz'i. Buat mer juga bakuli karena lebih to ketimbang daripada mufhimus sikrat. Mami ada buat mer suhunya bakuli berarti habam sana bayan langsia. Agak pegang akas agak kena tarik. Kena pegang berarti akah kuli juz'i. Jadi mantok habam sana bayan akas sagai. Mata ref juz'i itu. Tak ref itu mufhum. Kan mantok. Bima ada pola mer suhu bermula akasnya mufhum sirah itu juz'i. Nya mantok habanya adalah kita ref juz'i mantok aju. Akas mufhum sirah berarti hana mufhum sirah. Oleh hana mufhum sirah itu juz'i. Nya berarti kita ref
Tarikh juz'i je dengan mantok. Nah, cuma nyan ka payah pegau urusan ngan dia tu. Ngan awak nahu. Ka payah urusan ngan awak nahu de ngan awak imigrasi betul tak. Awak nahu. Damai ro nei wo je jutat. Payah pegau urusan ngan nyan de nyo ti damai nyan. Si ka ku nan cok jalur lain ni. Lain yang ke wo damai ro bato. Be urusan ngan awaknyo. Berarti dia dengan mak ni cok jalur di. Jalur tarikh nanti dengan mufhum. Ai bangka kuli akah juz'i, tu mufhum je. Ya, maya kuli maya kan. Jadi, agak maya hang pegah. Yang pegah nak segai kuli akah juz'i. Ya, jangan mentok. Cok jalur mufhum mentok. Lah tu dia. Cok jalur mufhum mentok. Jalur mufhum. Baik tayo kan tahorat juga tu. Ya, le jalur tayo tabat. Le jalur le hom turi. Ya. Jadi bet nomor urusan kawanyo. Saya nomor turi palai ya nomor urusan je buka bujade ka. Nya tayo le turi, le jalur. Nomor urusan kawanyo. Puas bakuli. Ai tarikh ka jalur mufhum. Mama yo ya tu. Bauronyan dia memang to. Kenan. Jalur mantau aju. Mana kita sebut ini fal kulliyu mufhimus sira. Yang masuk kaji aja mufhimus sira. Tahu mufhimus sira anggul kuli. Yang waktu tarik tulak kuli dapat. Tulak muaram ngata. Ngantari. Jadi ada puo ada suhu gede. Ba muaram hanjek tarik sih ada puo suhu saya ba tarik. Dia tarik. Pi yang kam kalian kai dah benar. Tambah kai wau jauh. Ya, menyaje. Ya tu dekat. Ya, cin memang tarikh telah kita sebut. Balik ke dia. Pak Pu berta. Nadari. Nadari mata jalan beli. Asu je puayo mata jalan. Ana ngan jalur nahu hamu pak. Dua bata. Del mani pi membayang tarikh. Kita sebut wa mata jalan tamuli nadari yang kata-katanya. Jadi hotel ke pegah, hotel ke bayan. Kuli akah juz'i akah kuli. Jadi mufhum tu menyo menan di juz'inya nak mufhum syarikat di antara afrad dengan semata-mata tangkul atau tasawur mana mengsuji. Ya, nanti dia biar tarik ngamu mufhum kan dengan manto. Manto ji bayan akah sagai. Cuma karena ide akah kamu pu. Jadi mufhum tu. Dia mufhum kan muwafaqah. Allahu a'lam bissawab. Maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.